Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nurul Khadijah binti Azman, A209452. Video ini merupakan video praktis kerja sosial yang telah saya jalankan terhadap seorang klien. Praktis kerja sosial mempunyai 5 peringkat, tetapi dalam video ini ia hanya sampai peringkat ketiga, iaitu perancangan dan intervensi. Klien yang telah saya pilih dalam kes ini ialah Aimi, bukan nama sebenar. Peringkat pertama dalam praktis ialah pembinaan repo, iaitu membina kepercayaan bersama klien. Aimi ialah seorang wanita beragama Islam, berumur 27 tahun, bekerja di sebuah kedai makan berdekatan rumahnya di Petaling Jaya. Keluarganya terdiri daripada ibu bernama Ros, ayah bernama Zahid dan klien ialah anak kedua dari 3 beradik. Abang dan adik lakinya keduanya telah mendirikan rumah tangga. Hubungan Aimi bersama ahli keluarganya ialah baik dan tiada konflik yang ketara. Konflik utama yang dikenal pasti ialah hubungan Aimi bersama keluarga belah ayahnya. Berikut merupakan genogram keluarga Aimi. Dan ini pula ekomap. Hubungan Aimi dengan makciknya, iaitu Makcik Aisyah, didapati renggang dan kurang mesra. Manakala hubungan dengan Pakcik Syahwal pula adalah lemah dan jarang berinteraksi sejak kematian nenek Aimi, iaitu Nenek Fatimah. Berdasarkan penceritaan klien, semasa Aimi masih bayi, beliau pernah ditinggalkan sementara di rumah nenek kerana ibu bapanya mempunyai sedikit urusan dengan abangnya. Dalam satu kejadian, nenek tergelincir ketika memandikan Aimi dan mengalami hentakan yang kuat di kepala. Walaupun Aimi tidak mengalami kecederaan, nenek disahkan mengalami pendarahan di otak dan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Kematian ini menjadi peristiwa trauma dalam keluarga dan menyebabkan Aimi sering dipersalahkan secara tidak langsung oleh makciknya, sehingga memberi kesan emosi yang mendalam kepada klien. Pada peringkat awal, Aimi kelihatan pendiam dan kurang berkomunikasi. Namun, hasil penilaian mendapati tingkah laku ini bukan disebabkan sifat pemalu semata-mata. Sebaliknya, berpunca daripada pengalaman silam yang perit dan tidak diproses secara terbuka dalam sistem keluarga. Ini menunjukkan klien mengalami trauma emosi serta survivor guilt, iaitu perasaan bersalah kerana masih hidup sedangkan kehilangan ahli keluarga yang signifikan. Seterusnya, teori yang digunakan untuk memahami masalah yang dihadapi serta intervensi yang dijalankan. Teori pertama ialah teori konflik. Aimi mengalami 2 konflik, iaitu intrapersonal dan interpersonal. Konflik intrapersonal ialah konflik dalaman yang berlaku dalam diri melibatkan emosi. Aimi mempunyai konflik dalaman, iaitu survivor guilt. Tekanan emosi juga dihadapinya berikutan layanan dingin Makcik Aisyah terhadap dirinya. Intervensi yang dapat dijalankan adalah dengan membantu mengawal emosi dan membina keyakinan diri Aimi melalui kaunseling individu. Konflik kedua ialah konflik interpersonal, iaitu konflik luaran yang melibatkan 2 individu. Hubungan tegang antara Aimi dengan Makcik Aisyah yang ditambah dengan saling tidak berkomunikasi dan tiada sokongan emosi menimbulkan lagi konflik. Intervensi yang dapat dijalankan ialah sesi penilaian terapeutik yang disokong bersama ahli keluarga yang lain. Hal ini bukan sahaja dapat membantu Aimi, malahan Makcik Aisyah juga dapat dibantu dalam pengurusan emosi dan traumanya. Teori kedua yang saya gunakan ialah teori keperluan Maslow, iaitu Aimi belum memenuhi sepenuhnya keperluan peringkat kasih sayang dan penghargaankan diri. Keperluan kasih sayang melibatkan nilai kepunyaan atau sense of belonging yang ditunjukkan melalui hubungan mesra, dan hal ini tidak dialami oleh Aimi. Perancangan intervensi yang disarankan ialah kaunseling individu untuk membantu Aimi memproses emosinya dan membina hubungan yang positif. Tahap seterusnya ialah tahap penghargaan diri yang melibatkan sifat Aimi yang rendah diri atau inferior, menyebabkan nilai sebenar dalam dirinya terpendam. Intervensi yang sesuai dijalankan adalah dengan pembentukan keyakinan diri seperti penyertaan program terapi dan kelas pertuturan drama yang diadakan dalam MIASA. Berikut ialah contoh poster program yang dilaksanakan oleh agensi MIASA, iaitu Mental Illness Awareness and Support Association Malaysia. Berikut pula surat rujukan Aimi kepada MIASA. Sekian, terima kasih.